Order mama. Macam di kedai yo. Ya. Kau dah baca-baca? Habis mimpi aku ni bro kalau begini. Ini tidak mimpi aku. Una. Dia ni memang cerewet buat makan. Ni pasal ekor ni. Ni pasal ekor ni. Masih nyari habuk. Dari aku. Ini apa? Hah? Hai puas, welcome back to my YouTube channel. Una. Okay, so hari ni kita starti dengan konten lah ya. Selepas kita dah cuti panjang kan, 5 hari 6 hari macam tu kan. Selepas Abel dah sihat daripada, dah keluar ubat, dah sihat dah recover dah. So hari ni saya nak shoot konten dengan gembiranya pagi ni. Sebab apa, hari ni saya ada buat masak-masak untuk Hari Azrul. So masakan apa yang saya buat pagi ni ialah saya buat Maggi goreng telur mata. Dan saya adalah beli ayam kan. Kalau tak beli ayam lagi kan lekat pula lagi. Jenuh lagi. Nak kena bawa pergi hospital pula. Dah lah aku tegang bawa pergi hospital. Itu pun demam bawa pergi klinik je. Ni kalau lekat ni tak minum ayam lagi bawa pergi hospital pula. So jom kita tunggu Hari Azrul dulu sampai. Ya Allah, lambat lah. Macam mana nak jadi tailor yang berdisiplin kalau main kerja pun lambat? Kita main kerja on time kot sebelum pukul 10. Sekarang pukul 10.30 tak ketahuan main lagi. So sekejap lagi kita bagi dia rasa air tangan kita. Okay, sejam. Let's go. Okay, so korang kita ada Hari Azrul here. Mana koyok habis dah? Alhamdulillah. Lega dah, alhamdulillah. Nampak tak? Aku bawa salty kat Han. Kau beli dekat mana ni? Mana ada belilah? Aku masak. Kenapa kau simpan dalam plastik? Tak, aku tak ada paper bag. So aku bawa lah. Ni, bubuh lah dalam plastik. Nampak sangat kau dah ikhlas kan? Apa yang tak ikhlas pula? Yang tak ikhlas, tak terima. Hampa, dia konek saya kata saya beli hampa. Ini macam lapau di bawahnya ni. Mana ada? Sampai hati aku bangun pukul 5 pagi kot. Ya ke? Dekat siap kurang tengok mata lagi. Sampai hati yang cakap aku ni. Order mama. Macam di kedai yo. Ya. No. Aku kan sebelum ni kan kerja kedai makan. Iya ke? Iya. Aku tak makan telur kau tahu tak? Aku tak makan telur pula dia ni. Aku dah meletak dah telur mata. Yalah, aku share dengan Irfan. Irfan makan telur. Okey. Nak apa? Cancok lah. Oh, bukan lah. Bukan. Cancok. Sudu. Cancok tak tahu. Dah. Aiman, Una masak kan? Sedap tu. Kita pergi duduk lagi ni. Itu fokus lah. Kita busy. Macam beli je. Ada cakap macam beli. Macam beli je. Sampainya hati cakap saya beli. Saya 5 pagi kot saya masak. Takkan 5 pagi masak Maggi? Ya, saya Maggi. Aku rendam Maggi tu biar lembek sikit. Lepas tu aku potong sayur. Gobel lagi. Nampak kan? Macam beli kan? Sampainya hati tak menghargai ni. Apa? Bukan tak menghargai. Tak, nampak beli. Kita kena berjaga-jaga. Ramai penipu. Alah, penipu. Aku seorang yang jujur. Betul lah. Aku kan sebenarnya Panas lagi. Ya. Kau cakap tadi jam 5. Itulah tu kalau jam 5. Jam 5 tadi aku rendam Maggi je. Tapi kalau aku masak awal-awal lembek lah. Aku tak makan pedas. Kau letak lada ni kenapa? Aku tahan ni makan pedas. Tak makan pedas. Tak makan sikit. Banyak benda dia tak tahu siapa. Macam mana ni? Macam mana nak tahu tak pernah beli. Kau tengok, nanti aku masakkan kau tengok semua benda aku tahu. Yo lah tu. Macam mana lah kita nak ambil tahu pasal dia. Tio pun tak ambil tahu pasal. Kita makan kan. Aku siap beli ayam favourite hang lagi. Nescafe kali. Ini betul. Ini bijak. Ini kau tahu. Nampak tak aku kena hang.
Yang ni buat apa? Ha? Yang ni buat apa tadi? Kasih dari habuk saja. Kat bawah. Saja, kasih dari habuk saja. Tak payah. Allah. Dewa. Allah. Baca dalil ke? Baca dalil ke? Astagfirullahaladzim kau ni. Baca doa pun kau nak main-main. Mana ada main? Siapa yang main-main sekarang ni? Amin. Amin dah. Aku yakin sampai esok pun dia nak makan. Terima kasih Luna. Sama ni. Masakkan Maggi. Maggi goreng. Maggi Panas-panas goreng. ni. Aku masak style mamak ni. Kenapa? Kau teka hari ni hari apa? Hari ni Khamis. Berapa hari bulan? 9. 9 Oktober. Kenapa hari 9 Oktober? Kau tahu tak 9 Oktober tu hari apa? Hari Khamis? Kenapa? Hari ni birthday mak aku. Dia punya favourite Maggi goreng. Nampak tak aku kenal hang. Aku kenal mak hang. Abang mak hang. So aku masak Maggi goreng. Oh iya? Huh? Siapa mak hang Maggi goreng? Tak, sebenarnya aku tipu je. Ini miku aku. Aku nak bagi tahu je hari ni birthday arwah mak aku. Wah ini Maggi goreng ni tak ada kaitan pun. Oh, ini saja tambah dah. Saja bagi tahu, Bagi banyak konten je lah. Bagi banyak cerita je lah. Oh, ini. Tapi betul hari ni birthday arwah mak aku. Oh, okey. So ada ucapan tak sebelum makan? Bagilah ucapan apa kan? Ucapan lah. Ucapan je. Ucapan apa pula orang dah tak ada. Tak apalah. Kalau Biarlah aku doa. Biarlah doa saja. taklah apa salahnya kalau kita bagi ucapan dia dengar je lah. Iya ke? Dia dengar je. Selamat hari jadi. Semoga panjang umur tak boleh. Tak boleh. Mak dah. Dia tak Mak ada. dah kat atas. Semoga berbahagia di sana, di kereti. Semoga ditempatkan kanan orang Orang ini. beriman. Amin. Semoga kita banyak umur. Ya, amin. Bila nak Maggi lah. Sedap. Sudah gila di kafe ni. Serius. Buat sendiri. Ui. Aku buat sendiri. Tin ni aku rekod ni. Bukan aku gede-gede. Macam ni. Hebat tu kau. Tapi kau nampak lain lah hari ni. Kenapa? Kau nampak lah macam cantik tu. Kenapa? Dia nampak cantik kan hari ni kan? Hari ni je. Sebelum ni tak cantik lah. Sebelum ni dia cantik juga. Cuma hari ni lain sikit. Orang cantik. Tak puji tu. Tak mungkin hari-hari kau kena masak kan? Besok aku nak roti canai, kuah kari, letak sambal. Boleh. Mungkin esok aku cuti lah kan. Oh, dia tu lah terus cuti kan? Tak terus tak nak masak. Bukan, aku cuti tu nak pergi cari resepi yang Oh, terbaik untuk okey. mana nak boleh buat cicit-cicit. Order pun dah. Okey, makan. Wih, tapi bawang ni kau tak hancurkan eh? Tu bukan bawang. Bawang lah? Bawang putih. Tak hancurkan. Nampak dah. Nampak dah dia tak masak. Dia tak tahu ni bawang. Ya ke? Masalah dulu. Mana sama. Bismillah. Aku try ya. Try. Dia tadi dah try. Ingat Dia, dia. dia punya rupa nampak menarik. Daripada rupa dia nampak menarik lah. Sebab apa? Sebelum ni kan partnership aku semua dah rasa dah air tangan aku. Oh, ya? So next hang lah pula rasa air tangan aku. Memang semua kena rasa air tangan kau lah. Ya, memang kena rasa. Lepas ni kalau hang nak record masakan apa, semua aku boleh buat kat hang. Nak rasa air tangan dia. Aku nak rasa air tangan kau. Nanti tak jangan. Makan. Kamu ni ada apa-apa kah? Mana ada? Mana ada apa-apa. Dia cakap dia masak. Betul ke kau? Betul. Aku temannya Cik Bahana. Oh iya ke? Ada putih. So sementara kita tunggu Maggi goreng kita siap masak. Apa yang
kat sini bawa hangpa pergi beli barang masak tak? Mesti dah tunggu-tunggu. Bunda nak masak apa lah hari ni kan? Si Harry Azrul kan? Kalau tipu. So hari ni saya buat konten prank. Saya cakap kat dia, tadi pagi saya WhatsApp kat dia. Saya cakap jangan makan sebab apa aku bawa breakfast dekat hang. So sekarang ni kita tengah tunggu Maggi goreng mamak kita tengah masak. So lagi saya rating lah letak dalam Tupperware. Kononnya saya masak. Saya kita nak tengok Harry Azrul ni dia menghargai ataupun tidak saya masak ni. Tak lah kan, saya saja je nak prank dia. Pagi ni kita nak tengok kalau dia ni jenis menghargai lah kan apa yang saya buat kan. Saya masak, itu saya jaga dia. Lepas ni saya masak betul-betul lah dekat dia. Okay, korang jangan marah. Mesti korang apa pun kena prank juga kan. Apalah next spontan lah sebab apa saya pun tengah fikir ni saya nak masak apa dekat dia sebab lagi pun orang Sabah ni makanan dia lain sikit daripada apa orang Semenanjung. So nanti kita tengok dia punya tekuk ni siapa ke tak tengok orang Semenanjung punya makan. Tak apa dia ni jenis cerewet. Sebab orang punya partner-partner sebelah ni kan semua jenis cerewet makan. Tapi kalau dengan air tangan saya dia orang terus accept tapi dia ni tak tahu lah kan. So lagi kita bagi Harry rasa kita punya breakfast sebab pagi tadi saya WhatsApp dia, saya cakap hari ni aku bawa breakfast kat hang tak, hang jangan makan tau. So mesti dia berharap tak guna masak apa lah kat dia kan. Anda dah terkena. Oh siap. Okay, thank you. Dah siap dah. So jom kita pergi plating dulu, kita bawa Tupperware. Acah-acah macam kita ni dah siap masak. So jom, let's go. Motor kau bangun tiba-tiba jam 7 pagi. Biasanya dia belum bangun. Ni kena bangun. Aku masak ni? Ya. Kan? Betul. Kenapa yang tu? Sini. Yang ni. Sedap tu. Rasa masin-masin. Ni pun tak asal lagi. Betul. Asal lah betul-betul. Betul. Main lah. Ampun, tahu tak dia tak percaya betul aku masak. Dia judge aku. Dia first sampai pagi. Tengok. Jangan lihat si belakang. Oh iya enggak? Oh ini aku itu sedap pak. Bekas jatuh kali ya. Ya. Guys, begini lagi dia. Begini kan? Oh iya. Letak lantai terus tu. Yang jatuh tu lah penambah rasa sedap. Patut lah macam rasa dia tu, bau dia tu macam ada bau manis. Bau-bau hanyir. Awas tak boleh bau nak lepas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kau dah baca-baca habis mimpi aku ni bro kalau begini. Itu lah, tanya aku nak buat. Ya. Ni tidak mimpi aku. Bismillahirrahmanirrahim. Asal. Sedap kan? Betul semua tadi. Betul ya? Awak di sini ni. Sedap. Benda kita tu. Kan? Kau masak apa ni? Dah bandung, dah makan tu rezeki tu. Betul lah. Kau masak apa ni? Aku masak ni. Kau tahu tak dia punya sedap ni sampai aku rasa macam nak lagi. Makan. Ha? Macam mana aku nak lupakan kau begini ni Una? Kau masak untuk aku, kau buat macam-macam untuk aku, kau belikan hadiah itu ini, kau surprise aku. Yelah. Sebab apa? Kan awal-awal kan cakap tak nak apa. Macam mana aku nak buat macam ni Una? Dia kata kat aku kan. Tak mahu kat aku. So aku buatlah macam-macam dia amal kat aku. Dia dah amal kat aku kan. Lepas ni susah lah nak lepaskan aku. Tapi sedap lah ni je. Sedap. Kan sedap kan. Kau pandai masak lah. Ya. Memang. Cuba abang benda yang tak tahu. Aku dah tahu dah benda tu. Cuba abang benda yang aku tak tahu lagi. Kau cantik hari ni. Hari ni je. Ya, hari ni je. Hari ni je. Hari lain Kemarin pun cantik juga, tapi hari ni lagi cantik. menipu ni. Ada masa kita main office, kita cuti lah. Ada menipu pun. Ada buat siapa? Tak, aku tengok dekat kau punya story, kau punya IG. Aku tak post pun story. Tak, aku stok. Aku memang Stok. suka stok. Aku tak post pun story. Nama mana dah aku tak main IG.
iyakan saja. Okey, ya. Apa pun memang sedap. Memang sedap kan? Komen lah apa-apa ada kurang kat mana ke. Sebab apa? Pedas. Kalau aku tak suka pedas. Oh, mana? Kita tak makan pedas. Tapi untuk orang yang suka pedas, ini memang perfect. Perfect. Ini memang perfect. Cuma kalau aku tak suka pedas. Dia kalau kurang sikit, ngam soy. Dia punya rasa selain pedas memang tak. Oh, kalau macam tu bagi orang yang makan pedas lah, bagi orang rasa. Makan pedas dia kena. Tapi tak boleh juga sebab aku. Kau masak untuk aku kan. Jadi biar aku makan dulu. Kau jangan nak bagi-bagi orang pula. Tunggu lepas aku selesai makan baru bagi orang. Lepas tu tak ada 3-0 ni. Tak. Aku tak habiskan juga ni sebab pedas sangat. Pedas sangat. Sedap lah. Tapi sedap. Sedap. Makan. So jom korang kita nak meeting. So tadi Ngam je boleh jadi bini pun ni. Serius. Bini kan. Nanti kau masakkan aku lagi ya. Nanti kau masak lagi. So dah lah makan sikit-sikit kan. Lagi kita order lagi lah. Jom. Jadi itu saja konten saya pada hari ini. Saya just prank awak. Aku dah berharap. Kau ini bagus lah prank-prank makanan begitu. At least aku bawa makan sedap. Aiman. Aku masak. Ni nipu kan kau masak. Betul lah, aku masak. Mana yang makan dia nanti lah. Sindir kita. Raja Bak Konten dah kawan. Bahkan superstar. Dia Of course, kita nak jadi talent yang berguna. sampai aku jual soto ya. Soto pembeli. Jangan salah, tolong jual benda lain. Jual lah ambuyat ke? Dia dah marah aku dah. Aku tak masak kat dia. Tapi memang layak tu marah. Saya pun juga penat. Biasanya kalau boyfriend, kenapa habis kurus tu ni? Yes. Macam sakit. Jangan read rasa. Sakit ke? Jangan sakit. Apa dia Mira kata apa? Tak tahu, lupa nak cakap apa. Tadi Mira pegang kamera punya lama dekat 10 minit lah. Aku pun percaya kata apa. Apa je aku beli? Sebab Harry korek-korek ada bawang putih. Dia tanya, apa benda apa? Tanya Harry. Dia tak tahu ada bawang putih. Bukan. Aku beli tu masuk kelima. Semalam dia hadap WhatsApp aku lagi. Aku cakap, dia dekat TikTok. Memang tu kalau Nina akan jawab chat aku di TikTok jam 3 lebih. So korang nanti kita sambung kita pujuk Harry kan? Ya. Korang tengok, hanya Rina je menghargai masakan Una. Tipu-tipu. Nanya apa no? Ini Itu bawang putih Itu bawang putih. Bawang putih yang kau tak kenal tadi. Aku Kobe. Mana dah aku tahu. Nampak sedap kan? Dulu dia datang dengan Una. Harry. je kau tolak makanan weh. Ya, dia tolak batu ke kayu je. Aku tak share kan. Rina terpaling menghargai masakan kawan. Aku rasa banyak putih. Tadi Harry dah merajuk dah. Aku tipu dia. Kata aku masak. Aku prank. Aku bukan air tangan kau. Tak, aku prank je. Air tangan Cik Rashid bawah. Boleh, Eca. Ya air tangan Una. Harry. Nampak? Semua menghargai aku. Tidak ya air tangan Una. Aku masak. Kenapa dia? Aku masak. Nampak tak? Sedap. Iya ke? Ada dekat plastik pun tak tahu. Pelik kan macam plastik tu. Bukan. Tapi ada paper bag dalam tu. Tak ada. Bukanlah plastik tu. Tapi awal-awal tu aku percaya tu. Sebab dia cameraman. Saya kata tolong hang beli batang. Aku tolong potong bawang. Dia potong bawang. Tak payah, nanti saya pujuk dia. Dia dah mengajuk dah. Nanti saya pujuk dia. Beli lagi. Nampak ibu kan ni. Nanti kita pujuk dia. Aduh korang, saya nak buat macam mana ni? Harry merajuk dengan saya. Saya baru je nak test dia. Member dah merajuk. Dia dah expect dia ingat saya masak dekat dia. Nak macam mana? Dia pun dah balik dah. Tak ada nak outro dengan dia. Tak apalah, nanti saya masaklah betul-betul dekat dia. Dia kenapa ni budak ni?
sponsor lagi. Orang selalu duk tanya aku mana Pak tak nak shoot ke Pak dengan Una ni, rindu lah. Ya, Pak kuat anxiety sekarang. So dia lebih biasa bersendirian dekat rumah dia. Bila kita terpaling anxiety ni, kita akan duduk rumah saja. Ya, betul. Terpaling anxiety, terpaling duduk rumah. Pak lah sekarang. Kan orang cakap Muni terpaling anxiety, terpaling bad mood. Memang kalau orang terpaling anxiety memang akan duduk di rumah mau bergelap saja. Masalahnya kawan tak buat apa-apa pun kena kata. Nampak macam mana ni? Nak anxiety. Masalah member tak buat apa-apa pun kan sibuk-sibuk ambil tahu pasal dia. Tu lah maknanya function tu. Yang tu yang menyala. Walaupun di sana dia macam ni lah. Di sana menyala, maknanya di sini menarik. Kalau di sana menyala, maknanya di sini menyala. Aku nak macam mana ni? Apa lagi? Harry mengajuk ni. Senang kontenmu tadi lah. Masak lepas tu dia merajuk pujuk lah. Pujuk kan? Pujuk. Dok, orang siapa ni? Dia makan apa? Aku risau takut tekak dia tak sama macam dia sebenarnya. Dia makan ikan basah, ikan goreng sama belacan begitu. Kau kan pandai makan kampung. Kau bukan panas agak begitu nak. Kau buat pelik tak kau masakan Maggi begitu. Bukan apalah, aku pun sabar. Kami macam makan begitu, cuma Maggi kami lain lah. Maggi kuning kami di sana. Maggi sebab aku risau, sebab tadi pun Maggi tu pedas-pedas. Aku saja nak uji dia. Sajalah. Kan hari ni kan first day kita masuk. So takkan kita nak cerai-cerai. Kita kenal lah orang kan. Kata macam masuk. Baik tolong aku. Pukul 7 pagi ni. Tolong aku ni. Padahal 7 pagi aku pun tak sedar apa dia buat. Dia duduk lena lagi. Pukul 7 pagi. Saya pun dah tidur. Oh lagi. Jadi kau kan terus punya pujuk dia ni. Pujuk lah kot. Asalnya lah kot. Tapi takkan nak pujuk kan. Biar lah. Dia rasa pujuk lah supaya ada konten ni. Kan? Konten yang pujuk. Macam buat konten kan? Kan aku. Oh nampak aku fashion sebab orang kata aku tak fashion. Ada dia buat konten. Dia mampus ke orang Orang nak tengok, I don't care. Orang nak tengok berapa struggle kita. Orang nak nampak, orang tengok kita punya itu Syak. Orang nak tengok macam mana kau orang nampak sekarang. Orang nampak sekarang. Yang dulu orang tak tengok. Ada setengah. Dalam 10 orang tu, seorang 2 je nampak kita punya usaha ni. Betul. Kalau ikut cakap orang, mulut orang gila kau. Betul. Kau macam aku. Jadi aku pula terbalik anxiety lepas ni. Saya pun on the way nak anxiety dah. So rasanya nanti tengoklah next content ni saya pujuk dia ke macam mana ke. Tengok Alah dapat pujuk. Alah abang Mekol pula. Tak apalah, nanti saya pujuk lah Harry, okay? Tapi korang kena komen macam mana nak pujuk dekat bawah. Takkan nak pujuk bagi masakan je. Macam bosan lah. Cuba kau ada komen lagi. Saya nak kena buat apa lagi. Takkan nak bagi hadiah. Parut duit. Tak apalah, kita jumpa dekat next content, okay? Sorry Harry, Una rank anda. Tapi okey lah, saya prank, saya bagi makan. Bukan saya kena bagi makan masing ke apa. Saya bagi makan sedap-sedap kot. Saya jaga perut dia kot. Hari tu saya jaga dia tak demam. Beli ubat. So daripada kat next content lah ni saya fikir macam mana nak kerja Harry Azrul. Dah lah orang tua ni kuat beletiak. Tapi nak makan saya macam mana. Tak kisah. Janji kita post content, okay? Saya jumpa kat next content. Bye korang.